mati itu ada 3 tanda. Yang pertama, berbuih mulutnya. Yang kedua, merah padam mukanya. Yang ketiga, menengkur seperti lembu kena sembelih. Itu tanda-tanda azab dah turun. Kalau kita jumpa orang begitu, berbuih mulutnya, merah padam mukanya, nengkur seperti lembu kena sembelih, tanda-tanda azab dah turun. Tetapi kita orang awam ini jangan kata apa-apa. Orang-orang alim tengok dia menggiling kepala saja. Jangan kita pandai-pandai tengok, habis neraka lah tu. Jangan. Tetapi sekiranya berpeluh dahinya, mengalir keluar air matanya, kering bibirnya, tanda-tanda rahmat dah turun. Itu tanda-tanda. Tetapi tanda ini tanda saja, bukan confirm. Sama juga kalau kita nak tengok orang mati, 24 jam tengok dahi dia, turun ke bawah lagi 24 jam, atau hidung dia sudah turun. Tetapi kalau tengok di sini 40 hari lagi akan mati. Itu mulahazah. Cuba rasa. Ada tak ada? Kalau tak ada, lagi 40 hari tu. Sini, di sini. Sini. Saya ada lagi. Itu dia. Itu tanda-tandanya. Saya dulu ni, saya masa muda-muda, rajin tengok orang gitu. Saya tahu bila nak mati. Tapi saya tak berani, takut silap. Masa muda-muda saya berani. Saya kata lepas maghrib habis. Betul. Tanda sini. Saya ada lagi. Itu. Begitu. Begitu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, buatlah kebajikan walau kecil sekalipun, boleh jadi itulah yang Allah redha kepada kita. Itu belum buat kebajikan. Kita belum lupa. Semayang pun kita belum lupa, baca Quran pun kita belum lupa, zikir pun kita belum lupa, sedekah pun kita awal-awal lagi. Yang pertama semayang, dan diiringi semayang sunat. Iringi semayang sunat rawatib. So rawatib ni pahalanya banyak. Contohnya, barang rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat semayang sunat subuh lebih baik dari dunia dan isi kandungannya. Lebih baik dari dunia. Tuan-tuan kalau datang ke masjid, datang ke surau ni, imam dah semayang dah subuh, dah semayang fardu, dah bangun dah. Kita boleh tangguhkan sunat subuh tu lepas subuh. Bukan sembahyang ba'diyah, ingat. Sembahyang sunat subuh selepas subuh, pasal imam dah sembahyang subuh. Jangan salah faham lah. Ketika kita suruh sembahyang lepas subuh, tak boleh sembahyang. Tetapi kalau kita dah biasa sembahyang sunat subuh, datang surau, tiba-tiba imam dah sembahyang fardu, kita boleh sembahyang sunat subuh itu selepas subuh. Niat tetap sembahyang sunat sebelum subuh. Tapi kadang-kadang kalau orang tak faham, orang kata kita pula, tengok sembahyang sunat, tak faham, tak tahu itu, bodoh. Dia kata kita bodoh, padahal dia yang bodoh. Begitu. Pasal muakkad, 2 rakaat sembahyang sunat fajar, sembahyang sunat subuh, lebih baik dari dunia dan isi kandungannya. Dan barang siapa sembahyang sunat lepas maghrib 2 rakaat, Allah ampunkan dosanya 20 tahun. 20 tahun. Kalau nak tengok ya, Allah Ta'ala ni sayang sangat pada hamba-Nya sunat. Allah tak bagi kita masuk neraka.